Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kau buat apa ni? Kau buat apa datang sini? Saya datang sini nak cuba Mat Chicken and Burger. Katanya ayam goreng dengan burger dekat sini sedap betul. Ya ke? Betul? Memang sedap. Dekat sini kita ada Mat Chicken Burger dengan double box. Cik nak mana satu? Bagi yang itu. Nak tambah apa-apa lagi ke? Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sedapnya Mat Chicken Burger. Tutup mata dan bayangkan betapa sedapnya ayam Mat Chicken double box bersama orang yang tersayang. Pecah pandang mata ini. Rasanya ada habuk. Astaghfirullahalazim. Dah lebih dah ni. Kalau nak Ica boleh. Jangan nak macam-macam dengan kawan saya Nak Ica tolong dapatkan minuman yang terbaik dari Mat Coffee. Kabarnya Ice Spanish Latte yang terbaik. Haus. Macam-macam lagi ni. Dekat Mat Coffee ni ada macam-macam dessert. Ada yogurt, ada aiskrim. Ni Spanish Latte yang cik minta tu. Ica. Ica! Apa Ica buat ni? Ritual apa yang korang buat ni? Astaghfirullahalazim! Ni mesti nak bagi kawan saya minum air kaki kan? Yang ini confirm Sedap. Dengar tak dia cakap apa? Sedap. Jangan nak macam-macam. Saya buat report. Astaghfirullahaladzim. Ayah nak meatball tu? Sedap pula ayah tengok meatball tu. Memang sedap ayah. Meatball ni boleh buat macam-macam menu. Kalau ayah nak jadi ejen pun boleh. Jadi ejen pun boleh? Kalau macam tu ayah nak join jadi ejen. Ayah? Akak, sebenarnya orang tua ni Ayah Ica. Nama dia Wahid. Air rendaman tu sebenarnya untuk Ayah Ica. Dia ada sakit gout. Ica bawa tu untuk redakan sakit gout dia lah. Gout. Kalau macam tu, Pakcik Wahid nak jadi ejen kan? Biar saya tunjukkan cara dia macam mana. Air ni biar saya yang ambil. Stok-stok ni semua kami akan buat pengantaran straight ke rumah Pakcik. Pakcik tak payah susah-susah ambil dekat HQ. Pakcik duduk rumah je diam-diam. Dari segi promosi macam mana pula? Oh, kalau promosi, Pakcik Wahid jangan risau. Sebab semua tu tim Pak Ma Western yang akan sediakan segala-galanya bahan-bahan marketing. Kami akan buat yang terbaik buat ejen-ejen kami. Macam video sekarang, ni video marketing juga. Abang nak tahu tak, meatball yang kita buat ni tadi kan? Macam 99% memang meat, bukan tepung. Kurang kan, tepung kurang kan, daging je lebih. Dan lagi satu, Pak Mat ni, dia masih ada lagi menu nasi lemak 90 sen. Bayang kalau zaman sekarang ni, mana nak cari. Sebab tu lah ramai customer-customer yang berulang datang dekat sini. Kiranya makanan yang mampu pilih. Yelah abang, tengok ni lah. Murah je, bukan mahal pun.
Sesuai dengan tagline dia bang. Kita rasa hotel, harga warung.